Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Joharibin bin Ayub menjelaskan 100 calon pemain warisan Harimau Malaya, Rodrigo Hogaldo. Skuad Harimau Malaya baru sahaja selesai mengharungi aksi pemanas badan berdepan capir Vodi pada Khamis sebagai persiapan menghadapi Vietnam untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Dikala persiapan rancak dibuat, para peminat masih menanti kehadiran pemain warisan baharu Malaysia yang dikabarkan beraksi di Colombia ketika ini untuk Amerika Dekali, Rodrigo Hogaldo. Nama Hogaldo menjadi sebutan ramai apabila laporan media di Colombia mengatakan bahawa beliau layak wakili Harimau Malaya memiliki susur galuh dari nenek belah ibu yang berdarah Malaysia. Lantaran itu, Datuk Seri Joharibin Ayub selaku Presiden FAM menjelaskan bahawa Rodrigo Hogaldo masih belum dapat dipastikan kehadirannya pada aksi menentang Vietnam nanti. Tentang itu, Rodrigo Hogaldo main lawan Vietnam. Kita FAM belum pasti, kata Datuk Seri Joharibin Ayub, menurut laporan Harimau Malaya. Malah, beliau turut meminta agar penyokong Harimau Malaya menunggu pengumuman atau pengesahan yang akan dibuat sendiri oleh jurulatih pasukan kebangsaan, Peter Klamovski. Kita tunggu pengumuman daripada jurulatih Peter Klamovski, kata beliau yang ditemui pihak media di Wisma FAM pada Jumaat. Terdahulu, Peter Klamovski mengesahkan bahawa nama Rodrigo Hogaldo termasuk salah seorang calon Malaysian Abroad yang berpotensi besar untuk memperkuat pasukan negara. Walau bagaimanapun, proses dokumentasi pemain berusia 29 tahun itu masih belum dapat dipastikan sama ada sudah pun selesai ataupun masih sedang diusahakan oleh pihak berwajib.